Kan best kalau ada AI yang boleh buat peta minda, summary ataupun create satu podcast menggunakan nota ataupun artikel ataupun video yang kita upload dekat dia. Barulah syok nak study ataupun buat research kan. Siapa kata tak ada? Kan ada Notebook LM, AI tool daripada Google yang dibina menggunakan Gemini 2.0. Bila korang pakai Notebook LM ni, korang macam ada research assistant korang sendiri. Kelas kau Jah. Sumber yang korang boleh upload dekat Notebook LM ni bukan hanya nota ataupun artikel dalam PDF semata je. Korang boleh upload dokumen daripada Google Drive, paste text, upload audio, guna link daripada video di YouTube dan juga guna link daripada mana-mana website. Untuk testing kali ni, kita try menggunakan link video daripada YouTube. Kita guna video paling latest MKBHD dekat YouTube yang dia cover pasal CMF phone tu. So dekat skrin korang sekarang ni, korang boleh nampak summary yang Notebook LM ni buat. Dan yang ni pula dalam bentuk peta minda. Korang boleh nampak macam mana aku cuba nak study dia punya harga, saiz bateri dan juga kamera CMF phone. Dan macam aku cakap tadi, korang juga boleh study dalam bentuk podcast. Cuba tengok ni. He said it's kind of fun to have for the wider perspective, but don't expect amazing quality. So, power tak Notebook LM create podcast menggunakan point daripada video yang MKBHD buat. By the time aku shoot video ni, korang boleh access Google Notebook LM ni dekat browser. Untuk dekat app di smartphone, korang hanya boleh access ataupun boleh dapatkan bermula 20 Mei nanti dekat Google Play Store dan juga Apple App Store. So, menjawablah soalan,